Korang stres sebab setiap kali dia hantar gambar atau video dekat kawan korang, asyik blur je. Tak pun, mesti file dia besar. Korang pun pelik. Hei, macam mana ni? Fungsi ni, kita akan panggil dia Quick Share. Ramai sebenarnya pengguna Android yang tak tahu pun ada fungsi ni dalam phone orang. Tak percaya? Jom kita tengok. Fungsi Quick Share ni sebenarnya, korang boleh hantar video, gambar, file ataupun apa-apa saja dekat perhati Android yang berdekatan dengan anda. Dan paling best sekali, kualiti diorang takkan drop. Contohnya, kalau video tu 4K ataupun gambar tu adalah HD, kualiti dia tetap sama. Nak tahu cara macam mana? Jom saya akan ajar. Pertama sekali, pilih gambar. Kemudian, tekan button share. Selepas itu, pilih Quick Share. Tunggu sekejap sehingga telefon mengesan peranti yang berhampiran. Tekan pada nama peranti tersebut dan penerima hanya perlu tekan accept. Siap, fail dan gambar yang anda nak hantar tadi akan dihantar dalam beberapa saat saja. Jadi, lepas ni tak perlu dah nak hantar gambar ataupun file dekat mesej. Anda boleh guna dah Quick Share untuk hantar semuanya dekat kawan-kawan anda. Itu saja untuk hari ini. Follow kami untuk tahu lebih banyak tips teknologi yang anda tak tahu. Tunggu apa lagi? Follow kami tau. Jumpa lagi. Bye. Perlulah dah. Teh.